Hai apa semua, selamat jumpa lagi bersama saya. Okey, kali ini saya nak share tentang penerbangan drone bawah 300. Ini dia antara foto-foto yang saya telah dapat rakam ketika saya berada di Taiping, Perak, di tepi tasik ni kan. Itulah sebagaimana yang awak sedia maklum kan, kalau awak follow channel saya kan. Sebelum ni saya dah buat cerita macam-macam lah cerita. So kali ni saya nak ajak awak tengok pemandangan-pemandangan yang boleh kita lihat dari ketinggian 80 meter ke bawah dengan drone bawah 300. Jadi menerbangkan drone ni sebenarnya bukan satu benda yang mudah lah kalau ikut pendapat saya lah Kalau kita nak terbangkan tu kena ada latihan yang secukupnya dan kita perlu pandai baca keadaan cuaca lah. So cuaca pada petang ni pun kalau ikutkan taklah begitu baik. Kalau awak tengok ni gelap nak hujan dengan angin kadang-kadang bertiup agak kuat juga tapi masih lagi terkawal lah Beginilah keadaan pemandangan di sekitar Tasik di Taiping ni. Saya sebenarnya pun spontan saja try untuk menerbangkan drone ni. Drone ni agak stabil juga walaupun harganya RM300. Dia ada GPS dan gambar dia taklah cantik sangat sebenarnya awak tengok ni, tapi memadai lah untuk saya boleh view pada anda keadaan di sekitar ni. Jarak penerbangan daripada point saya take off maksimum saya dapat terbang pada jarak 350 meter lah tu kat sana tu dah hujan gelap juga tu, gerun juga rasa tapi itulah dengan rasa berani jugalah kalau tak berani tak boleh lah kalau awak nak fly drone kalau tak berani tak boleh juga kena yakin dan benda yang paling penting sekali untuk nak terbangkan drone ni lah anda kena flykan dalam keadaan tenang dia nak buat penerbangan dalam keadaan tenang ni awak perlu buat banyak latihan sebab tu saya pernah cerita dengan anda lah sebelum saya terbangkan drone ni ada banyaklah drone-drone saya yang dah terhempas pecah disebabkan oleh latihan nak terbangkan drone ni. Kadang-kadang kalau kita tak berjaya kawal drone dengan baik, drone tersebut akan terkena pada objek-objek lah, pokok, bangunan, terlanggar, salah kontrol sebab awak berada dekat tempat lain, drone berada dekat tempat lain. Dia ada satu benda yang susah nak dikawal sebenarnya. Kalau tak membuat latihan susah nak dapat. So ini antara foto-foto keadaan suasana dia. Saya tak kisah pun kalau drone ni tak berapa cantik gambar dia, tapi sekurang-kurangnya saya dapat tunjuk pada anda beginilah keadaan dia kalau berada pada ketinggian 80 meter dari aras tanah aras laut tak pasti Okey, sikit perkongsian tentang drone bawah RM300. Beginilah keadaannya seadanya yang saya boleh kongsi pada anda. Okey, rasanya setakat di sini dahulu perkongsian saya tentang penerbangan drone bawah 300 untuk kali ini. Dan nanti kalau ada masa saya share lagi foto-foto yang ada kaitan dengan penerbangan drone untuk anda tengok sendirilah kenapa harus kita belajar menerbangkan drone dan memahirkan diri kita lah untuk menerbangkan drone. Salah satunya ialah kita dapat melihat pemandangan dan view-view menarik daripada tempat yang tinggi dan tengok keadaan sekeliling. Okey, rasanya setakat sini dahulu perkongsian saya pada kali ini. Jumpa lagi.